So bayangkan tiba-tiba ada seorang kawan saya, abang dia accident, lumpuh, umur baru 30 hari. Cuba letak diri kita di situ. Seram kan? Bayangkan. Kalau income saving ada, at least boleh guna untuk terus kehidupan, bayar komitmen kita kan. Tak kaful pun tak ada. Oh, memang sakit lah. Jadi itu masalah orang berpendapatan kecil. Macam mana cara sekalipun tuan-tuan, mesti usahakan tambah income. Cara tambah income ada banyak, 1001. Kita mahu ke tidak? Sekarang dia buat decision dulu. Selagi mana kita nak decide untuk buat tambah income, memang susah. Dan para dealer ni, ya Allah Tuhan, memang sudah berada dalam lubuk buat passive income yang sangat mudah. Kalau kita masih lagi main-main, saya cakap apa? Kufur nikmat kita ni. Orang lain dekat luar sana, ramai yang tercari-cari tau platform macam kita ni. Boleh buat online daripada rumah, sambil-sambil jaga anak, kita post konten pula anytime kita mau buat, boleh buat. Lepas tu kita tak payah pegang stok apa, nanti saya share kat ujung-ujung, kan?